Peranan jarak perambut ni main peranan satu, kita nak main gantung ataupun kita nak main bawah. Lagi satu, kita pakai umpan apa? Udang hidup ataupun umpan mati, udang kopek macam tu. Tu main jarak perambut, main peranan. Contoh kalau kita nak main gantung, kita macam nak target ikan todak, ikan-ikan main atas. Biasa kalau jalan galang ni macam game kan. Nak target todak, perambut tinggi. Perambut untuk batu ladung tinggi panjang. Udang hidup boleh baling jauh ke? Boleh, tapi pakai udang kecil-kecil. Diorang galah pakai udang hidup, pakai kecil-kecil. Biasa pakai udang liar. Abang kau nak mancing, nak cari pari, pakai udang liar abang, jangan pakai udang kolam. Ini serius ni. Hai Karim ya, Haji Karim ya. Dancing shrimp is there bro. Dancing shrimp. That is Thailand. Itu Thailand tu. Udang liar lah. Fahmi. Udang hidup boleh baling. Cangkuk umpan main peranan ke? Main peranan. Kalau main galah, kita tak cangkuk belakang hidup. Dia tengok game lah. Kalau ada tengok ni lah, yang Kak Zu dia main dekat Kuala Terengganu. Dia main udang hidup dia cangkuk belakang je, lepas tu campak. Dia tak rejam, dia campak biasa je. Dia tak rejam libas. Sebab kalau cangkuk udang, cangkuk hidup, cangkuk belakang saja, rejam confirm cabut. Pakai bilik mata boleh ke? Bilik mata boleh, umpan boleh, tak ada hal. Tapi kalau boleh bilik mata yang fresh lah, yang Apollo sendiri, bukan yang daripada pasar. Kalau boleh. Pari, kalau umpan pasar ni, buat mancing pari ni kurang sikit, confirm tercabut. Ya betul. Biasa kalau udang main pari ni, kita tak main hidup, kita main dia fresh. Udang hidup tu kita potong ekor, potong kepala, cangkuk daripada ekor sampai kepala full, macam cangkuk udang kopek. Kalau pakai udang hidup untuk main pari. Yang hidup lah kan, kena Apollo. Ya betul. Tu kalau ni main beliak mata boleh. Macam umpan beliak mata, belacak, bolos, gelama, ikan tanda. Itu antara umpan alternatif untuk mancing pari. Sebab pari ni dia tak berapa nak milih umpan, dia makan banyak umpan. Cuma dia nak fresh. Macam abang ni berbolos, kalau tak fresh tak boleh ke tak? Lagi berbolos yang dekat pasar tu kan, apa ni, dah belendir, sisik pun dah botak. Tak nak. Dia kalau nak bolos yang fresh baru dapat tu kan, keras lagi sisik dia, sisik solid lagi. Dia nak macam tu. I'm Malay, baik. Tapi awak speaking dia ni Dun. Bolos dia nak umpan macam tu. Pari memang umpan fresh. Kau tahu alternatif lain umpan pari selain daripada yang kita boleh beli kat kedai, macam umpun-umpun ataupun udang hidup liar. Udang hidup liar nak jala sendiri boleh. Alternatif lain umpan berbolos, tertanda, ikan tanda kecil tu, ikan kunyit boleh juga, gelama, belin, belacak boleh, belanak. Tu umpan lain, alternatif lain nak pakai. Pari dia tak milih umpan, tu senang dia. Tapi yang susahnya pari ni, kita tak tahu dia ada ke tak. Dan lagi nak tahu musim dia. Kalau macam siakap ni memilih umpan, dia nak tahu udang hidup, tak pun belanak hidup. Agas lah motor ni. Agas dah skuter ni. Aduh. Saya suka pari tebal. Sekejap iklan. Dah agak je. Dah pukul 3 saat dah boleh lewat malam je ni. Pari tebal, pari daun ke? Saya usul lah, pari tebal lah. Pari daun lah, antara ikan pari si paling tebal. Yang sedap buat asam pedas. Buat bakar kurang. Bakar biasa pari tebing ke, pari lalat, pari nipis-nipis lah, tuka. Jarak perambut pari kanyu itu kemejan. Matakan dengan kekili biasa setengah depa lah maksimum. Macam perambut pari saya ni, beg nombor 5, beg nombor 6. Perambut pari ni, ni lah contoh dia. Kalau nak buat perambut pari macam ni lah contoh dia. Kalau nak pakai pattern letak akili terus dengan batu pun boleh, nak pakai T macam ni pun boleh. Okay, yang penting jangan panjang daripada setengah depa. Maksimum setengah depa, maksudnya 3 kaki maksimum. Dari hujung jari sampai setengah dada. Sebab apa? Sebab kalau perambut panjang sangat, susah nak baling. Serius. Perambut kalau sampai 1 depa kan, susah nak baling. Balingan jadi tak kemas. Nanti kita hilang balance, kita yang ada masalah dengan baling umpan. So perambut untuk main pari maksimum setengah depa je orang galah ni.
Kalau yang lain tu kata boleh satu depa itu terpulang lah. Tapi ikut pada pengalaman saya sendiri pun, kalau kita sebagai newbie pun better setengah depa. Selesa nak baling, senang. Ulur je pakai drone. Mahal lu drone. Tapi drone tak klasik lah, tak ada feel lah, boring lah. Pakai drone boring. Kita pun tak ada, penonton tak ada mampu milih. Perambut tanduk betul ke bang? Boleh berbelit? Perambut tanduk boleh berbelit? Saya pun tak pakai perambut tanduk, ranggung kan. Yang apa ni, batang straw dalam mainline tu kan. Betul tak batang straw dalam mainline tu? Itu nak baling pun tak syok. Baling tak syok. Baling dia tak syok. Kalau nak buat pattern T macam ni, pattern Y pun boleh. Macam ni pattern T Ni bag nombor 6 pattern T. T ni boleh. Lagi satu Y. Kalau pakai ragung tu, yang straw hitam tu, dia tak syok apa. Satu, balingan tak boleh nak jauh. Kedua pula apa ni, dah berbelit tu, dia jadi bencana tau. Mainline kita tu, dia akan berbelit dengan ragung T tu sebab arus kan. Berbelit-belit. Jadi masalah bila mana? Bila kita nak gulung, T tu dah sampai ke cincin tapi leader panjang lagi. Tu ragung T tu agak annoying. Saya tak pakai. Nak baling pun susah. Keperluan ragung T, keperluan ragung tu kan, straw hitam tu, keperluan dia untuk menghidupkan batu ladung je. Faham tak? Supaya untuk ikan makan tu lebih sensitif. Itu je tujuan dia. Sebab bila kalau batu hidup kita masuk dalam mainline, yelah nanti mainline kita tu akan kena kacau lah dengan tali ni, apa ni, tali utama itu satu. Satunya lagi batu bentuk ladung. Okey, batu ni dia bentuk ada tujuan. Mana batu ladung? Kita bawa rasanya. Sepatutnya dia dalam ni. Harap ada lah.